Kedai nasi belauk masakan ala kampung dekat Kawasan Manjung yang harga dia murah dekat sini. Ada pula jual petai di sini. Ni favourite mu. Sekarang pukul 12 tau. Dah habis hari ni. Ini sambal dia. Fresh eh? Kompor pagi RM5. Kalau kira kepala ikan ni berapa bang? Kepala ikan RM15. Sambal ikan masin. Kita kena ambil RM3. Sekejap lagi kita makan. Jadi hati RM3. Lepas tu habiskan paru sambal tu. Ni harga dia. Lepas tu kalau contoh macam korang nak ikut harga korang pun boleh bagi tahu dia orang juga. Kan dah ambil banyak-banyak bertimbun ni. Nanti kejap lagi kita tengok kecing-kecing harga berapa. Termasuk yang ni tau. Termasuk lauk orang lemah. Datang sini jangan datang lambat. Kalau datang pukul 1 banyak benda dah habis. Terima kasih. Oh dah. Dia fresh itu ha. Tak rasa seredak dia. Okay, tak sampai RM50 semua ni. Sekali dengan air. 49.60. Murah gila sih. Kan? Nasi ada 4 lauk RM8. Restoran Cik Yah dekat mana? Kat Manjung.